Dulu of course you sempat hidup zaman kita kumpul kad raya. Sebab nak tulis kad raya ni kan, kita lepas tu kita pula dulu tulis kad raya, kita tak copy paste semua. Tak. Orang ni kita lain ayat dia. Betul. Ucapan dia. Orang ni lain ucapan dia. Betul. So kita kena gerah tau. Nak cakap apa? Kadang-kadang kita dapat surat daripada Perdana Menteri. Kad raya daripada Perdana Menteri pun kadang-kadang dia bagi kad raya kat kita kan. Randomly dia bagi kat kita. Lepas tu bila kita dapat kad raya tu, kita hias, kita gantung kad raya. Susun lah, gantung susun. Lepas tu kita pergi rumah orang, banyak dia dapat kad raya. Yang penting pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Mestilah. Itulah kita punya pergi kedai. Tapi best lah. I rasa benda tu yang I rasa kita perlu praktiskan balik pada di negara kita. Ya, sebab sekarang ni puasa kali ni aku nak hantar surat kad raya. Korang kalau orang hantar ucapan raya kan, forwarded. Aku sakit hati. Kok ya pun. Siapa yang forwarded ucapan raya tu, aku memang takkan buka. Aku takkan reply. Aku jahat Aku tak thoughtful. Betul. You have to be thoughtful. Bila kita buat kad raya, kita thoughtful tau. Dia Makno. Maksudnya memang itu specifically for you. Yes, kehadapan Makno. Kalau hari tu kita ada berbincang pasal, maknanya benda tu personal. Very personal. Macam hari customize tu, lah for you. Ingat tak masa kita form 5 dulu, ni dah lama kita tak jumpa kan? Nanti kita jumpa tau sampai hari raya. Jangan lupa datang rumah kita hari raya. Thoughtful. Betul. Tak, kok ia pun nak forward. Kita bagi tips lah sikit. Okay, dia tekan dekat teks tu. Biar lama sikit. Okay, biru. Kopi. And then paste. Kau jangan tekan yang anak panah tu. Tapi kau kena bear in mind, kadang-kadang orang yang kau copy tu tulis nama kat atas. Kau edit sikit nama tu. Edit sikit lah. Janganlah tekan ni. Janganlah tekan anak panah tu je. Anak panah tu kantoi. Tu kantoi forwarded by me. Effort lah sikit. Effort sikit lah. Copy paste. Tambah nama. Salam Makno. Salam Sarah. Nampak kita rasa, kita tahu tu copy paste, tapi kita rasa lah macam nampak nak effort tu sikit. Effort dia tulis nama. So tahun ini, bukan tahun ini, dah lepas, tahun depan 2027 punya raya bulan 3, pastikan kita semua kembalikan balik apa orang kata, tradisi kad raya kita ni, I rasa. Malaysia, I rasa. Sebab kadang-kadang bila kita baca penulisan orang ni, dia boleh bagi a different feelings tau. Betul. Dia bagi kita perasaan. Merentai apa hari ni, podcast paling takkan tengok itu je, takkan tengok short saja, tak boleh. Kalau nak tengok cerita penuh, korang pergi dekat Merentai Apa Hari Ni punya YouTube channel. Tengok sekarang. Bye. janji.